Natalie Portman dilahirkan dengan nama Natalie Heshla pada 9 Jun 1981 di Jerusalem, Israel. Ialah seorang pelakon dan pembuat filem Israel Amerika yang sangat diiktiraf. Dikenali kerana kepelbagaian, kecerdasan dan persembahannya yang intens, Portman secara konsisten memilih peranan yang mencabar merentasi pelbagai genre, mengukuhkan dirinya sebagai salah seorang pelakon yang paling dihormati dan berbakat generasinya. Beliau adalah penerima pelbagai anugerah, termasuk anugerah Akademi, 2 anugerah Golden Globe dan 1 anugerah BAFTA. Kejaya lakonan Portman bermula pada usia yang sangat muda, mempamerkan bakatnya yang luar biasa sejak awal lagi. Lone, The Professional, 1994 peranan utamanya pada usia 13 tahun sahaja mendapat perhatian kritikal yang signifikan. Heat, 1995 muncul dalam epik jenayah ini bersama Al Pacino dan Robert De Niro. Mars Attacks, 1996 menunjukkan masa komedinya dalam parodi sci-fi ini. Kejayaannya terus berkembang pesat dengan gabungan kejayaan komersial dan filem bebas yang dipuji secara kritis. Franchise Star Wars, episode pertama The Phantom Menace, 1999 dan prequelnya, memegang watak Queen PDM Amidala, memperkenalkannya kepada penonton blockbuster global. Silosir, 2004 memperoleh pencalonan anugerah Akademi pertamanya untuk pelakon pembantu terbaik. Therefore Vendetta, 2006 persembahan transformatif yang memerlukan beliau mencukur kepalanya. The Arthur Bollingale, 2008 berlakon bersama Scarlett Johansson. Titik penentu dalam kejayaannya datang dengan peranannya dalam Black Swan, 2010 penggambarannya yang menuntut secara fizikal dan psikologi sebagai penari balet yang tersiksa memberikannya anugerah Akademi untuk pelakon terbaik, Golden Globe dan BAFTA, mengukuhkan statusnya sebagai pelakon dramatik elit. Selepas Oscar, Portman terus mengimbangkan pelbagai projek. Franchise Tour, bermula 2011 menyertai Marvel Cinematic Universe sebagai Jane Foster. Jetski, 2016 memperoleh 1 lagi pencalonan Oscar untuk penggambarannya yang memukau sebagai Jetski Kennedy. Annihilation, 2018 memimpin filem sci-fi yang merangsang pemikiran. Dogs Lux, 2018 persembahan yang berani dan kompleks sebagai bintang pop. Selain berlakon, Portman memiliki ijazah sarjana muda dari Universiti Harvard dan telah terlibat dalam pengarahan, CTH, A Tale of Light and Darkness, dan advokasi. Legasi Natalie Portman yang berterusan ditentukan oleh persembahannya yang menarik, pendekatan intelektualnya terhadap seninya, dan keupayaannya untuk secara konsisten menyampaikan watak-watak yang tidak dapat dilupakan di layar.